Sekali sekala kita buatlah sikit bagi view dekat luar kan. Ambil sikit kepanasan ni kan. Dan di sana besok belum tentu panas sejuk kita kan. Jadi kita nikmati hidup. Inilah rupanya ramai yang tahu menikmati hidup. Kumpul emas, suasa semua ni, silver ni. Bila nak pakai duit sesak, tahu dia nak cari kat mana. Cari je Kudani jual sini. Di Seri Manjung je. Seri Manjung Seksyen 3. Kan. Ini orang bijak dia tahu. Kumpul silver ni, kumpul emas suasa ni, nampak ni. Ni emas ni. Banyak kedai tak ambil ni, rupa-rupa ni. Yang ada batu apa semua ni tak ambil, tapi Kumar ambil. Harga tinggi Kumar bayar. Jadi datang bawa je ke Seri Manjung ni, Seri cawangan kami lah. Kalau di sekitar macam Bagan Datuk, belah-belah Teluk Intan sana jauh kan. Calling je nombor yang tertera di video ini. Ada runner akan uruskan jumpa Koma di sana. Tak ada masalah. Dan juga kalau surat pajak pun tak ada masalah. Surat pajak pun kami beli juga dengan harga tinggi. Emas kalau simpan, silver kalau disimpan pun bukannya kaya. Mana dapat duit kalau tak dijual tak? Mana mau je kalau simpan gitu. Kena jual. Ni contoh ni orang bijak lah ni. Kalau kita sesak kecemasan nak minjam RM10 pun lari orang. Orang pun ada masalah. Jadi benda-benda ni lah. Kita panik kadang-kadang. Kita ada benda berharga. Tapi sesak di dada ni. Kadang-kadang bila nak mikir bayar bil, nak beli itu ini kan. Kita tak terfikir apa benda-benda ni. Sebenarnya boleh jadi rezeki baru. Jual. Jual kepada Kudani. Kudani bayar dengan harga tinggi. Nampak barang renik-renik pun Kumar beli ni. Ni silver renik-renik ni. Banyak kedai tak ambil. Tapi Kumar ambil. Ni nilai ni saja ni. Dekat RM20,000 rasanya. Dekat RM20,000. Apa ni je? RM20,000. Banyaklah tempat Kumar ambil. Ada orang hantar. Ada Kumar pergi ambil kat rumah dia. Ada yang Kumar tebus di kedai pajak kan. Gitulah kerja Kumar. Jadi kalau Kumar yang berada di sekitar Seri Manjung ni, Seri Iskandar, Setewan, Bagan Datuk, Teluk Intan, datang jumpa Kumar pun boleh, tak ada masalah. Ataupun nak Kumar datang tempat Kumar pun boleh. Kami beli emas patah, emas rosak, silver, dinar, semua gold bar lah dengan harga tinggi. Itu jaminan kami. Datang terus ke Seri Manjung ni, senang. Ni cawangan Kumar ni. Ataupun ada surat pajak sama ada surat pajak di Aranu macam ni, Bank Rakyat ni, Agrobank ke, ataupun surat pajak di konvensional ataupun kedai Cina, tak ada masalah. Jangan biarkan emas tu kena lelong. Sebelum tamat tempoh tu jual surat tu kepada Kumar. Kumar bayar dengan harga tinggi. Urusannya senang je. Kita buat di kedai pajak. Kumar tunggu di sana, Kumar bawa duit. Tebus barang tu keluar, jual lah dengan Kumar. Depan-depan Kumar bayar. Urusannya telus, sah dan juga bayar harga tinggi. Okay, like, share, follow lah Kudani Jual punya social media. Senang nanti. Kecemasan nak tukar emas, surat pajak kepada tunai, senang nak cari kami. Okay, jaga diri. Perhiasi peribadi. Nampak? Ni semua barang-barang lama ni. Okay, tapi ada rega. Okay, call nombor tertera di video sekarang. Assalamualaikum.